Okay. Okay. Salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Fajil dan rakan-rakan sekalian. Saya Kila Anate, nombor metrik 290-373. Kami akan bentangkan tentang diversity. Definisi diversity adalah dijelaskan sebagai satu kumpulan dan dua orang atau lebih. Menurut Pelet 1996, satu ramalan berkenaan diversity kaum di kalangan ahli kumpulan yang dipengaruhi oleh bangsa dikatakan mempengaruhi latar belakang pekerjaan, warisan, fizikal, boleh ubah dan peranan. Meski 1994 kaum merupakan sumber yang wujud dan tidak berubah, sekaligus membentuk satu kumpulan yang memberi manfaat yang mungkin sukar untuk difahami dan diterima oleh pihak lain. Okay, seterusnya Cik apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Sulaiman, 275250. Okay, seterusnya sebab-sebab organisasi mengambil pekerja dari kaum yang sama. Diversity dalam pasukan merujuk kepada perbezaan di antara anggota individu di dalam pasukan yang boleh wujud dalam pelbagai dimensi seperti umur, kewarganegaraan, latar belakang, fungsional, latar belakang agama, orientasi seksual, pilihan politik dan kemahiran tugas. Memberi kesan kepada prestasi dan kepuasan anggota pasukan dalam meningkatkan inovatif pasukan. Membawa faedah kepada organisasi kerana ia mengembangkan inovasi, produktiviti dan kelebihan daya saing, memperoleh kreativiti dan memberi reputasi yang positif. Perbezaan dalam kepelbagaian kaum dalam organisasi membolehkan mereka memberikan pengalaman unik di tempat kerja. Richard and Brad 2000 membahagikan diversity kepada dua jenis yang utama, iaitu diversity primer dan diversity sekunder. Lee Gervas dan Anna Rowell telah mengenal pasti 4 lapisan diversity, iaitu yang pertama, personality berada di tengah-tengah kerana ia merupakan satu set ciri-ciri yang stabil. Yang kedua, lapisan terdiri daripada satu set dimensi dalaman yang dirujuk sebagai dimensi utama kepelbagaian. Yang ketiga, terdiri daripada pengaruh luar yang dirujuk sebagai dimensi pertengahan kepelbagaian. Dan yang terakhir, dengan kesedaran di peringkat organisasi tentang lapisan luar kepelbagaian boleh menyebabkan timbulnya perasaan negatif atau positif di kalangan pekerja. Seterusnya saya bagi kepada rakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Hidayah binti Zulkifli, nombor metrik 283988. Saya dalam tajuk ni adalah peranan pemimpin dan kepentingan diversiti. Peranan pemimpin adalah penting untuk memberi hala tuju dan bimbingan kepada sekumpulan pekerja. Dilaksanakan melalui bimbingan dan kaunseling pekerja bawahan. Peranan pengurusan mengenai diversiti adalah untuk membangunkan pelan strategik yang menunjukkan falsafah organisasi mengenai diversiti. Pemimpin bertanggungjawab untuk membina dasar organisasi untuk menandakan tahap komitmen terhadap amalan pekerja yang adil. Sebagai contoh, pemimpin melalui tinjauan pekerja dalam organisasi adalah untuk melihat bagaimana masalah di tempat kerja berlaku dan menyelesaikan dan penyelesaian oleh semua pekerja. Next. Terusnya saya akan saya sambung untuk slide yang berikutnya. Pemimpin ialah seorang yang memimpin sebuah organisasi yang memegang jawatan yang unggul dalam bidangnya dan mampu melaksanakan kawalan atau pengaruh yang tinggi ke atas orang lain, bertanggungjawab, memberi inspirasi, menggerakkan
mereka untuk bertindak menghargai sumbangan mereka dan bersikap murah hati dalam pertimbangan pandangan yang bertentangan. Pemimpin yang membina hubungan baik berdasarkan rasa hormat dan kepercayaan, mempunyai nilai tinggi dan keazaman untuk percaya dan memahami kepentingan membina rangka kerja yang kukuh supaya semua orang mendapat manfaat. Contoh organisasi PDRM, Jabatan Pengurusan adalah bertanggungjawab dalam menguruskan sumber manusia dalam membahagikan kekuatan kepada 9 jabatan di bawah PDRM. Sistem hierarki polis Malaysia disusun dalam format yang lengkap dan meliputi semua operasi keselamatan negara. Dan saya serahkan slide berikutnya kepada Nathan. Baik, Assalamualaikum Dr. Fadil dan kawan-kawan sekalian. Saya akan menyambung faktor diversiti dalam organisasi awam PDRM. Baik, sebelum itu saya Nasyaruddin bin Azwan, nombor matrik 290203. Baik, apakah itu faktor diversiti dalam organisasi awam PDRM? Ada beberapa faktor yang dikenal pasti, iaitu faktor pertama ialah kumpulan penentu. Merujuk kepada perwakilan bersama ahli-ahli pasukan kerja sama ada tetap atau separa kekal. Ahli kumpulan berkongsi pola pemahaman dan tingkah laku dengan ahli pasukan mereka. Ini dapat membantu dalam menjamin komitmen di dalam pasukan. Faktor kedua pula ialah kepimpinan dalam PDRM merupakan fenomena kompleks dengan pelbagai konseptualisasi. Jadi kesan tingkah laku kepimpinan pasukan mempengaruhi prestasi pekerja, produktiviti kumpulan dan tingkah laku proaktif. Faktor ketiga pula ialah kepelbagaian pemimpin yang terdiri daripada lain-lain jantina. Terdapat golongan Melayu yang tinggi di dalam pasukan PDRM di mana kaum lain masih menghormati dan menerima budaya dan agama antara satu sama lain. Undang-undang dalam PDRM juga mewujudkan diversiti yang positif tempat kerja tanpa mengira kaum, agama dan jantina. Seterusnya, diskriminasi di tempat kerja tidak boleh diterima dalam masyarakat demokratik kerana ia bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Baik, faktor keempat adalah penilaian prestasi adalah salah satu komponen penting dalam proses pengurusan semua manusia yang rasional dan sistematik. Maksudnya, penilaian prestasi ditakrifkan sebagai satu proses mengukur personaliti dan prestasi pekerja oleh penyelia seperti set kemahiran, pengetahuan tentang peranan, pengetahuan teknikal, sikap, ketetapan masa dan sebagainya. Baik, saya serahkan kepada kawan saya untuk membuat kesimpulannya. Terima kasih. Mike. Assalamualaikum Dr. Fazil. Saya S290-361 Zulfahmi bin Abdul Razak akan meneruskan slide ini dengan menerangkan kesimpulan diversiti. Diversiti dapat dilihat kepelbagaian personaliti, demografi dan bertindak balas mereka dalam komposisi secara berpasukan sama ada boleh memberi kesan positif atau negatif dalam melakukan kerja secara berpasukan. Tidak digalakkan kerja bersorangan. Tambah pula, diversiti dapat memberi kesan kepada prestasi dan kepuasan anggota pasukan dalam meningkatkan inovatif pasukan. Teknik ini berpandukan kepada model input bertukar kepada proses dan akhirnya menjadi output yang dianggap sebagai salah satu faktor dalam memberi kesan ke atas proses kerja dalam pasukan. Sekian, terima kasih. Cut.